Assalamualaikum. Kita baru balik dari Brunei dan Limbang. Sekarang kita on the way nak pergi jalan-jalan di Sabah pula. Singgah dulu di Esplanade Sipitang. Sipitang memang sudah terkenal sebagai destinasi yang best di tepi pantai untuk makan sate di Sabah. Yes, akhirnya kembali juga ke Sabah. Selepas kita merentas Brunei, Limbang, kini pengembaraan yang sebenar baru bermula. Banyak pemandangan yang cantik semula jadi, kita akan jumpa. Alhamdulillah baru sampai Kota Kinabalu. Kita bermalam di The Shore, dekat dengan pasar besar Kota Kinabalu. Perjalanan tadi dari Brunei ambil masa 4 jam lebih. Alhamdulillah lancar dan letih. Tapi apapun dipermudahkan urusan. Dapat bilik pada tingkat 23. Begitu terharu nak masuk bilik tengok pemandangan sehingga tersalah cubaan nak masuk bilik 23A. Hah? Awak tak boleh? Oh, dia ada step dia? Akhirnya saya masuk. Tada! Memang sibuk nampak bot. Hantar penumpang ke apa ke tak tahulah. Bawah situ itu kedai-kedai makan yang jual makanan laut, seafood yang fresh. Bawah ni ini pasar Kota Kinabalu. Kita boleh nampak ada kapal-kapal yang berlabuh juga. Kat situ macam perkampungan atas air. Tu ada satu bot. Baru balik, rasanya baru balik tangkap ikan. So puas hatilah untuk kali ni dapat mai ke Kota Kinabalu dan bermalam di satu tempat bersebelahan dengan pesisiran pantai Kota Kinabalu. Okey, malam ni kita keluar nak jalan-jalan sambil-sambil cari makan. Kita nak pergi tengok dekat kedai yang jual ikan fresh dekat tepi pantai Kota Kinabalu. Dah semakin hampir dengan pasar Filipin, dengan ada orang duk baca Quran. Beli sini. Datang lagi sini di Raya Jamia. Okey, baik. Masuk sini pula. Kita tengok permata apa yang ada. Nak makan-makan ikan-ikan seafood fresh di Sabah. Makanan laut di Todak Waterfront ni memang fresh dan gerai-gerai makanan di sini menawarkan konsep pilih, timbang dan masak. Bukan sekadar makanan yang fresh, suasana di sini pun sangat mendamaikan.
Okey, kalau masuk pasar Filipin, kita masuk bahagian cenderahati ataupun masuk bahagian yang jual krepek-krepek. Satu je petua, kita tak boleh cemas. Kita kena relax sebab mereka akan berebut, mereka main cari customer, mereka akan pujuk untuk beli. Sama lah juga kalau kita pergi bahagian makanan seafood yang tadi kita pergi tu. Sama, setiap kedai tu akan datang, akan bagi tahu suruh beli kat kedai mereka. View dari atas The Shore ni memang luar biasa. Rugi kalau tak nikmati sepuas-puasnya. Okay, alhamdulillah selesai check out The Shore. Yang menarik dia sebab view dia cantik, dia boleh nampak laut. Yang kurang menariknya sebab bila cuti sekolah memang padat dengan orang ramai. Jadi bila padat, dikurang sistematik untuk lift akan jadi sangkut-sangkut, lama nak menunggu. Dan bila kita turun ke kolam pun, kolam penuh. Dia tak macam satu lagi hotel sebelah dengan The Shore. Next time boleh try sebelah dengan The Shore, macam best. Dengan kolam dia relax, orang tak ramai. Dan paling penting lah untuk kita duduk kat tempat tinggi-tinggi ni, kita harap sangat lift tu mesin lift yang smart lift, iaitu cepat dan mudah untuk kita gunakan. Tengok time pun dah tengah hari, so kita nak pergi cari makan dekat apa nama tu? Restoran Johor Lamak Aeroport. Jom. Jumpa kan ayam gepuk yang ni. Ikan bolu tanpa tulang. Ikan bawulu tanpa tulang. Okey, alhamdulillah kita dah makan di kedai nasi gepuk, ayam gepuk nasi campur. So sekarang ni kita on the way nak pergi ke satu tempat berkaitan sejarah pula. Sebab kan Umi minat sejarah, jadi kita nak pergi ke Khoisan Cultural Village. Khoisan Cultural Village ni satu lokasi yang memperkenalkan keunikan warisan dan budaya masyarakat Sabah. Lagi menariknya, di sini kita dapat melihat rumah-rumah tradisional pelbagai etnik yang masih dipelihara dalam keadaan yang baik. Dia masih tutup untuk private function. Sebab dalam Google yang dah update kan? Ada. Dalam Google Sudah. sudah update? Kata hari ni tutup. Baba. Disebabkan tutup, jadi kita pergi ke destinasi yang seterusnya, Jambatan Gantung Tamparuli. Oh, ada musik lah. Oh, boleh jumpa dulu kami ada persembahan untuk Terima kasih. Atau kamu berasal dari mana? Saya dari Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang. Oke. Pertama ini hanya menggunakan 4 not saja dan dianya dinamakan dengan binaban. Jadi yang alat musik yang kedua ini dipanggil dengan nama babadon. Yang ketiga ini kalau di negeri lain mungkin dipanggil dengan nama gamelan ataupun cak lempong, tapi kalau di Sabah kami panggil dengan nama ulin tangan. Yang terakhir ini yang paling unik sebab kami hanya menggunakan selipar untuk menghasilkan bunyi. Nama dia juga unik sebab terinspirasi daripada seekor burung, yaitu bangau. Bagaimana lagu Jambatan Tamparuli?
tak madari. Okey, sekarang kita sedang berjalan di atas sebuah jambatan gantung yang disebut dalam lagu. Ya, salah kan? Itulah jambatan Tanpa Ruli. Jambatan ni menjadi kebanggaan orang Sabah. Jambatan ni panjangnya 200 meter, 35 km dari Kota Kinabalu. Dekat saja. Berentasi sungai yang namanya Sungai Kiulu. Sungai ni pun jernih, cantik. Nampak? Cantik, Masya Allah. Inilah jambatan Tanpa Ruli. Awak, seronok? Ha? Toh? Tak mau nak tengok tu lagi. Dah turun tak? Nak tengok lagi. Sat, duduk tepi ni Sat, nak ambil gambar. Toh tengok ya Sat. Dari jambatan gantung Tanpa Ruli, terus kami menghala ke Kundasang dan singgah di satu viewpoint iaitu Pekan Nabalu. Kita nak pergi tengok lagi dekat Pekan Nabalu ni. Selain pada ada point view yang cantik, ada juga jual-jual barang dalam satu rumah panjang, macam dekat pasar Filipin juga lebih kurang. Jom kita pergi tengok Pekan Nabalu. Nak beli macam ni? Kata busuk. Kata busuk. Inilah kahal ni. Tuhan dah beli dah hal ni. Berapa satu? Macam ni okey ni. Ni berapa ni? Oh lalu. Ambil lah. Nah, mai. Okay. Jadilah dapat ni kan. Point view di Nabalu ni cantik dah. Tapi waktu yang kami sampai ni kurang cantik sikit. Sebab ada awan yang banyak, jadi tak nampak dia punya puncak atas Gunung Kinabalu tu. Kita pergi cari yang tempat lain pula untuk kita tengok Gunung Kinabalu. Baik, sebelum sampai di Kundasang, kita singgah dulu di Speed Mart di kaki bukit. Lagi 10 minit sampai Kundasang. Kita beli apa-apa yang patut untuk kuda-kuda di atas Kundasang. Pada waktu asar, cuaca pun cantik. Kami dah sampai di Kundasang. Dah sampai Kundasang. Ni ada jual sayur-sayuran. Oh my god. Oh my god. Sini center Kundasang sebab di situ dia ada roundabout. Situ pun ada roundabout. Situ bunga kobis. Situ lembu. So dari sini nampak jelas lah Gunung Kinabalu. Wah, cantik. Ambil gambar kat sini cantik. Okey, duduk situ. Pergi duduk kat Kundasang, pergi duduk atas tu. Okey. Kita dah settle ambil gambar di tempat penting Kundasang. Sekarang kita nak pergi ke hotel. Alang-alang ada di tengah Pekan Kundasang, jom kita singgah dulu di Masjid Jami' Kundasang. Okey, jom Toha. Adik duduk sini. Ayah nak pergi dengan abang je. Wah, cantiknya. Allahu Akbar. Masjid Jami' Kundasang. Masjid Jami' Kundasang ini adalah masjid yang berada di atas
kawasan peranginan iaitu Kundasang, tengah-tengah pekan Kundasang ini. Jadi kalau kita sampai Kundasang, kita tak mai ke masjid Kundasang ini, pergi mana dia juga ada viewpoint yang cantik untuk kita ambil gambar. Sekarang kita nak pergi cari sayak ayam ataupun kepak ayam. Kedai yang kita cari ini tutup. Jadi kita cari kedai lain pula. Kita dah jumpa kedai sayak ayam madu Wak Ali. Jadi beratok terus. Marilah. Sayak ayam madu Wak Ali. Jom kita boleh makan kat atas. Seruling tu panjang betul. Ini meatball. Tapi meatball dia memang sedap. Pecicah dia pula pedas-pedas. Kami menuju ke homestay Lamin Kopi O di Mesilau, Kundasang. Suasana sejuk, harap-harap esok pagi boleh nampak view Gunung Kinabalu yang cantik. Kita dah sampai homestay untuk kita bermalam di Gunung Kinabalu ni. Namanya Lamin Kopi O. Tapi tempat ni memang tinggi. Umi duk settle untuk register. Belakang ni agak seram. Oh, Alhamdulillah. View waktu malam dari atas Lamin Kopi O. Ni sonok dapat beli kopi. Oh, sonok ni dapat kopi. Allah Akbar Rabbi fili walhamni wajaburni walfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Okey, selamat pagi dari atas tempat tinggi Mesilau. Duduk di Lamin Kopi O. Ini syok dia. Bangkit awal pagi, kita boleh nampak Gunung Kinabalu betul-betul real. Jelas. Nampak dia punya tanduk ujung tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Cantik sungguh. Kita zoom sikit tengok. Dari Lamin Kopi O, puncak Gunung Kinabalu hanya sekitar 7 hingga 9 km secara garis lurus. Bayangkan, sangat dekat. Tidak hairanlah pemandangan di sini begitu memukau, seolah-olah gunung yang tertinggi di Malaysia ini betul-betul di hadapan mata. Satu lagi,
apabila matahari mula menyuluh ke Gunung Kinabalu. Kesan yang ditinggalkan sangat cantik. Bayangkan tiap-tiap pagi boleh bangkit, buka tingkap dan tengok gunung yang cantik macam ni. Kita dah check out dari homestay kita. Ni pemandangan dari belakang homestay. Cuma untuk homestay ni, kalau kita mai bawa kereta kecil-kecil sisi 1.5 ke bawah ni, dia perlu panjat bukit yang agak curam. Sini curam sikit. Sana biasa je. Tapi view dia dari homestay yang kita duduk, kita boleh nampak gunung secara jelas. On the way nak ke desa Ferry Farm. Suara. Cuaca pagi ni pun sejuk. Tambah-tambah duduk atas kundasang ni lagi sejuk. So kita dah jalan on the way nak ke dairy farm yang pusat jualan apa tu. Duduk situ. Ayah ingat duduk mana? Kita parking kereta dekat sana. Ayah. Ha. Ayah. Awal pagi lagi desa Ferry Farm ni dah buka, ramai dah orang mai. Untuk dapatkan gambar yang cantik dengan Gunung Kinabalu, kita perlu pilih waktu yang awan tak ada, so boleh nampak gunung tu jelas. Dapat susu percuma daripada desa Ferry Farm. Dah sampai ke tempat jualan susu dan produk-produk desa Ferry Farm. Tapi terpaksa patah balik ke kereta untuk ambil duit cash dan kad, kerana penggunaan untuk urusan transaksi online tak diterima. Jadi sedikit letih lah. Daripada bawah lari panjat sikit. Di sini ada jual susu kotak produk oleh desa Ferry Farm. Dan dia tunjuk proses macam mana boleh packaging susu. Dia tunjuk proses ni je lah. Kita nak beli aiskrim ni gelato yogurt. Kita test beli dua dulu. Baik. Ambil sebelah Cepat tu ha. Sini. Okey. Sampai ke desa Ferry Farm, memang wajib untuk singgah rasa aiskrim susu segar. Rasa lemak yang berkrim, sejuk. Dan sebenarnya, kalau berkesempatan, di sini juga kita boleh tengok cara proses untuk mendapatkan susu lembu. Bukan itu saja, kita boleh turun tengok lembu tunusu yang warna hitam putih ini dan bagi makan kepada lembu ini. Warnanya hitam putih, badannya pun bersih. RM1 dapat banyak ni. Kita boleh bagi makan kat lembu. Okey, kejap. Dekat sikit. Buat adik tu dengan mulut. Adik bagi ni. Mana minta boleh tak?
Adik dengan jari-jari. Bye-bye pupu. Okay, ni kedai souvenir Desa Farm. Kita tengok apa yang best kat sini. Macam biasalah, kicin-kicin, cawan, baju, stiker, bookmark. Oh, tapi kita main nak cari magnet. Kita nak cari wooden magnet. Oh, ni wooden magnet. Okay, Desa Fairy Farm. Okay, selesai kita jalan-jalan di Desa Fairy Farm. Beberapa perkara penting menarik untuk kita tahu. Masuk, bayaran dia RM10. Bayaran dia RM10 untuk dewasa. 7 tahun dan ke bawah percuma, kanak-kanak. Dan bila kita dah masuk, kita perlu bawa cash, kerana transaksi online ataupun cashless tidak diterima di sini. Menarik lagi di sini, kita boleh tengok lembu-lembu yang dijadikan produk susu daripada lembu tu. So proses untuk dapat susu tu ditunjukkan di sini. Yang sedap juga di sini, aiskrim. Aiskrim tu, aiskrim yogurt macam biasa, tapi dia ada sedikit rasa lain daripada biasa kerana dia fresh. Dan bila kita beli tiket RM10 untuk dewasa, kita akan dapat satu susu percuma, susu segar. Itu yang best di sini. Selesai, next time kita main lagi bila sampai di Sabah. Dan perkara penting bila main sini, kalau kita bawa family, kita boleh drop off betul-betul depan dengan pusat jualan di Desa Fairy Farm ni. Kalau kita berhenti di parking, nak jalan tu agak jauh sikit. Kita dalam perjalanan ke Sosodikan Hill. Agak tinggi di Sosodikan Hill. Satu tempat yang cantik juga, Sosodikan Hill. Atas sana tu boleh ambil gambar view Gunung Kinabalu. Tapi sebabkan awan dah tutup, Dari Sosodikan Hill, kami terus ke restoran Luminto untuk makan tengah hari. Dan kedai makan ni ada viewpoint yang cantik di belakangnya. Jangan panas tau. Sikit-sikit. Wajib mata ni, pejam mata. Okay, kita dah sampai Rabbit Farm. Jom kita tengok arnak-arnak di Kundasang. Yang duduk sini. Oh, rabbit adik. Rabbit. Oh, bukan kucing, rabbit. Tak tunggu orang. Ayah tunggu. Mari sini. Ini lapak lah kalau macam ni. Dekat. Macam ritik. Kura-kura ni jatuh Noha belakang. Okay, kita dah keluar dari Rabbit Farm. Dengan Umi pergi tengok sayap. Saya dukung. Adik Noha.
Kalau semalam bermalam di Lamin Kopi O, hari ini kami akan bermalam pula di Benjamin Residence, satu tempat yang semakin dekat dengan puncak Gunung Kinabalu dan cuaca lagi sejuk dirasai di sini. Okey, sekarang kita nak pergi tengok pokok-pokok bunga yang cantik di Spring Garden Silau, kaki Gunung Kinabalu. Jom. Kita tempat dia ni. Kita kena pergi pusing tempat lain dulu lah. Tak payah macam Jangan bersedih-sedih. Hujan ni rezeki Tuhan bagi. Okay, kita ada di Jambatan Besi Mesilau. Salah satu tempat yang cantik. Ambil gambar di tengah-tengah jalan, kanan kiri ada pokok pine. Tempat lain mungkin tak ada. Kita jumpa di kaki Gunung Kinabalu, Mesilau. Jom. Pokok pine ni memang cantik. View dia akan jadi ala-ala macam di luar negara, tapi di Malaysia. Pakai kasut, Noha. Layap. Kecil-kecil pandai makan sos dah. Ada apa-apa. Pada waktu petang, malam dan pagi memang boleh terasa dari Benjamin Residence ini suhu yang sejuk, bahkan boleh dikatakan bawah 20 darjah Celsius. Pemandangan yang kita dapat dari bilik di hotel Homestay Benjamin Mesilau. Masya Allah, Allahu Akbar. Oh, memang cantik. Betul-betul dekat. Lagi dekat dari kita duduk Lamin Kopi O semalam. Pagi-pagi pula sejuk. Jom kita keluar tengok. Ni satu. Dari tepi ni pun boleh nampak. Tapi jom kita tengok, memang cantik. Puas hati bangun awal pagi tengok. Cantik. Ini kejadiannya. Allahu Akbar. Zoom sikit. Zoom sikit lagi. Allahu Akbar. Puncak Gunung Kinabalu. Kita boleh nampak dari Homestay Benjamin Mesilau. Angin awal-awal pagi memang sejuk di Mesilau ni. Angin dia dengan suhu dia betul-betul sejuk. Kalau siapa yang nak vibes macam di Mesilau ni,
memang kena datang ke Mesilau. Kerana kalau kita duduk di Kundasang, kalau di Pekan, belum tentu sejuk macam di Mesilau ni. Bilik di sini. Tu pemandangan. Allahu Akbar. Dek. Mana sini pula nak bumi abut banget. Ni, okey. Pintu. Patutlah orang-orang di sini membuat rumah dan menghadap tingkap kaca mereka ke arah Gunung Kinabalu, kerana hasilnya seolah-olah macam lukisan. Memang sangat cantik. Kita dalam perjalanan nak pergi ke Spring Garden. Sebab semalam kita pergi, hujan, tak dapat nak turun nak ambil gambar di Spring Garden. Hari ni kita pergi sekali lagi. Okay, kita dah sampai di Spring Garden. Jom kita tengok dalam kebun bunga. Okay, bayaran masuk sini satu orang RM10. Spring Garden Mesilau ni adalah sebuah taman bunga dan lokasi fotografi yang terletak di Mesilau, Kundasang, Sabah. Tempat ni memang terkenal dengan suasana yang cantik, pemandangan yang indah ke arah Gunung Kinabalu kalau cuaca waktu tu cerah elok. Antara tarikan di sini, ada banyak jenis bunga-bunga yang dia akan mekar mengikut musim. Ada banyak sudut yang kita boleh ambil gambar dan menarik. Dan banyak pemandangan-pemandangan yang cantik apabila di belakang akan nampak Gunung Kinabalu. Dan di sini memang suasana dia nyaman dengan udara yang segar di tanah tinggi Kundasang. Pokok-pokok bunga di sini, pokok-pokok yang jenis tumbuh di atas tempat-tempat yang tinggi. So, pokok-pokok ni unik. Memang kita tak jumpa di tempat-tempat yang bertanah rendah. Sini macam hidden gem tau. Sebab tak ramai orang yang mai ke sini. Dan sunyi, tenang je macam tu. Dan tempat ni sesuai untuk family. Sebab anak-anak boleh bermain. Pokok-pokok di sini pun mesra family. Okay, kita dah tengok spesies bunga yang banyak dalam ni. Dan dah pusing-pusing. Dapat udara yang sejuk di sini. Sekarang dah habis dah tentatif kita. Kita nak balik pergi ke kota Kinabalu. Jom. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Okey, sekarang kita on the way turun dari Kundasang. Jom kita singgah kedai kopi Sanangan. Okey, Umi dah dapat kopi. Dah tengok. Dalam ni ada espresso, strawberry, caramel, coklat. Tu dia. Paling special. Tak sedap sia-sia ni.
Okey, kopi pun dah beli. Jom kita boleh drive terus turun ke Kota Kinabalu. Okey, kita dah sampai di rumah terbalik. Rumah terbalik yang pertama di Malaysia, iaitu di Tampar-Ruli, Sabah. Jom kita tengok. Okey, kita dah masuk dalam. Mak pulang. Dek, jom main kat abang. Toha pegang tangan adik, Toha. Okey, jalan. Pegang tangan adik. Rumah terbalik ni bukan saja yang pertama di Malaysia, bahkan yang pertama di Asia Tenggara, dan dia mendapat anugerah Book of Record. Semua benda dalam sini terbalik. Dari atas bumbung sampai ke bawah tanah, semua terbalik. Oh, okey, masuk kepala tu. Untuk masuk sini, kalau dewasa RM12, kanak-kanak 4 hingga 12 tahun RM6. Bawah pada 4 tahun percuma. Tapi tak boleh bawa kamera, video ataupun gambar dalam rumah terbalik ni. Mungkin disebabkan untuk hak cipta terpelihara. Okey, keluar dari rumah terbalik ni, kena ketuk gong ni sekali. Sekejap adik. Okey, kita dah pusing dah dalam rumah terbalik. Sebuah saja rumah yang ada di sini yang terbalik. Yang lain semua tak terbalik. Dia biasa je. Cuma biasalah, kita ni akan suka yang pelik-pelik. Jadi bila kita tengok pelik ni, kita rasa seronok. Krim ni, yang tu pun kacau. Abang kacau. Kita keluar dari rumah terbalik, masuk ke dalam bahagian jual sagu hati, cendera hati. Dan kita singgah di sini, duduk makan es krim. Yang jarang kita main Muhammad Toha. Boleh ke? Kena buat video lah. Islam. Nak bawa duit? Masjid ni belakang tu ada warna biru, 4 menara. Dan kubah tu kita boleh nampak dari ujung. Kita mai dari perjalanan nak ke Likas ni, kita dah boleh nampak kubah yang cantik tu. Ini namanya Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Ini ikon bagi Kota Kinabalu. Dan masjid ni dipanggil juga dengan Masjid Terapung, disebabkan 70% air di sekeliling masjid ini. Dan masjid ini diinspirasi daripada Masjid Nabawi. Seni binanya dan memang cantik. Kita dalam perjalanan nak pergi ke Sabah Art Gallery, sekitar Bandaraya Kota Kinabalu ni juga. So kita nak habiskan masa sementara nak tunggu flight kita malam ni. Jom. Lukisan ni dilukis atas kayu pellet. Dilukis atas kayu pellet dan membentuk hasil macam tu. Dahsyat.
Memang dahsyat. Ini pula mungkin nampak macam biasa, tapi kalau boleh masuk galeri museum ni, maksudnya ada something yang luar biasa pada seni lukisan yang dipamerkan di sini. Kalau mai Sabah tapi tak singgah di galeri seni ni, rugi sangat. Sebab dalam ni lukisan banyak sangat yang cantik-cantik. Bahkan dikatakan 3,000 hasil seni daripada orang tempatan dan antarabangsa dipamerkan di dalam galeri seni ini. Lagi hebat, seni bina bangunan galeri ini pun berbentuk bakul anyaman tradisional. Cuba tengok lukisan yang belakang ni. Ada family duduk tengah makan-makan kan. Tapi lukisan ni kalau kita semakin dekat, kita tengok, memang dahsyat, memang kreatif lah. Dia bukan lukisan, dia anyaman. Dia anyam dengan benang. Setiap lukisan yang dipamerkan dalam Balai Seni Lukis Sabah ini, kami renung satu persatu dan memang terbukti setiap lukisan itu ada istimewanya tersendiri dan sangat-sangat kreatif. Ada test. Boleh makan dulu. Best seller yang mana? Yang best seller kami ada masam manis pandan dengan masam manis gerasi. Nanti ada dua yang dengan pandan. Lapis kami di sini ada 2 jenis. Pesisir pantai di Kota Kinabalu ni memang betul-betul memukau. Menghadap ke Laut Cina Selatan, kawasan ini menjadi tumpuan para pelancong dan juga penduduk tempatan, terutama pada waktu petang hingga ke matahari terbenam. Ini adalah checkpoint yang terakhir sebelum bergerak ke airport Kota Kinabalu. Kami sempat menikmati pemandangan yang cantik di sini melihat matahari terbenam. Sangat memukau. Pengembaraan kami di Borneo akhirnya sampai ke penghujung. Alhamdulillah, lebih 1,001 kenangan yang ditinggalkan, bahkan sukar untuk dilupakan. Daripada keindahan alam, makanan-makanan yang sedap, orang-orang yang baik, semuanya memberikan pengalaman yang cukup bermakna untuk kami. InsyaAllah, mudah-mudahan akan datang dapat lagi sampai ke bumi Borneo ini. Okay, kereta Mighty ni kita sewa dari Dutton Car Rental. Jadi sebelum nak pulangkan, hari ni last day, sekejap lagi pulangkan di airport. So kita basuh sebagai tanda terima kasih kepada Dutton Car Rental kerana bagi kita sewa. Okay, so kita jumpa alat penimbang di airport. Kita kena timbang dulu barang-barang kita. Balik krepek dari Sabah
Buat balik rapid Sabah tak bagi pecah. Kena buh dalam luggage. Sayang ni. Baju buat keluar. Ni rat. Sama. Ada nama ayah. Aduh, kau tak tahu. Sekarang kita menunggu di boarding gate. Jam 9 suku dijangka kapal akan terbang insyaAllah balik ke Pulau Pinang. Adik nak tolak beg abang pergi mana? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin. Okey, cuti sekolah pun dah habis. Kita selesailah travel kita dari Penang ke Sabah, Sarawak, Brunei. Jadi sekarang kita dah nak balik ke Pulau Pinang. Moga selamat sampai di Pulau Pinang. Bye bye. Bye bye.